Assalamualaikum guys. Masak kicap tadi. Lagi masak kicap. Yang tak ada cuma lada hitam. Lada hitam. Kalau nak tambah kentang pun boleh. Itu dia macam ala-ala Sumatera ke apa tak yang ada kentang tu kan. Tapi kat Malaysia pun ramai yang dah buat masak macam tu. Letak kentang. Tapi kentang ada. Saya letak sekeping. Hari ni saya letak Ajinomoto, tak letak cukup rasa. Saya guna gula keret satu. Kicap apa-apa pun boleh. Kicap tu kicap manis tak silap, dia cair. Saya letak banyak lah. Ini kira macam dah pekat ni, tapi banyak lagi air. Family saya suka berkuah. Okay.